Apa yang akan terjadi kalau sebuah negara tiba-tiba jatuh bankrupt? Itu yang berlaku kepada Greece pada tahun 2010. Negara Eropah yang dulu terkenal dengan sejarah tamadun agung tiba-tiba lumpuh akibat krisis hutang yang terlalu besar. Semuanya bermula apabila kerajaan Greece berbelanja melebihi kemampuan selama bertahun-tahun. Defisit bajet mereka meningkat, hutang negara menimbun, dan apabila pesara mula hilang kepercayaan, pelabur berhenti membeli bond kerajaan. Mereka cuba selamatkan oleh Kesatuan Eropah dan IMF, tetapi dengan syarat yang ketat. Krisis Greece menjadi pengajaran besar kepada dunia, tuan-puan. Apabila sistem kewangan runtuh, yang tinggal hanyalah aset sebenar dalam keadaan itu. Siapa yang pegang emas fizikal seperti ini, tuan-puan, ialah yang masih ada nilai sebenar di tangan, tuan-puan. Emas tidak bergantung kepada bank, tidak boleh dicetak sesuka hati, dan nilainya diiktirafkan seluruh dunia, tuan-puan. Kisah Greece ini membuktikan satu perkara penting. Apabila yang disimpan dalam sistem itu bukannya dalam kewalan yang anda, tetapi emas fizikal dalam tangan ini kekal berharga, tuan-puan, sampai bila, tuan-puan, walaupun ekonomi dunia jatuh sekalipun. Bagi yang ingin memulakan simpanan atau ingin membekukan sebahagian simpanan dalam bentuk emas fizikal macam ini, anda boleh isi borang setup untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda, tuan-puan. Semoga bermanfaat.